Pada 8 Mei 2025, telah berlangsung dengan jayanya Bengkel Penyelarasan 35 Indikator Anugerah Penarafan Bandar Pintar Tahap 2 Developing Smart City bertempat di Glanmari Hotel dan Golf Resort Malaysia. Majlis telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Zulkarnain bin Charlie, Timbalan Datuk Bandar MBSJ. Semua dia lebih hampir kepada distrik Bandar Pintar yang berdaya saing dan bersalah. Bengkel ini dianjurkan bagi merangka strategi pelaksanaan serta menyelaras kerjasama antara agensi-agensi teknikal yang terlibat, termasuk Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Pejabat Pendidikan Daerah Petaling, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, KDEB Waste Management, Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, Tenaga Nasional Berhad serta TM Technology Services. Pelaksanaan bengkel ini merupakan satu langkah awal yang signifikan dalam memperkukuh pelaksanaan 35 indikator utama ke arah pencapaian penarafan bandar pintar tahap 2 selaras dengan aspirasi menjadikan Subang Jaya sebuah bandar yang mampan, berdaya huni dan berdaya saing. Dengan komitmen berterusan dan kerjasama semua pihak, Majlis Bandaraya Subang Jaya pasti mampu merealisasikan visi sebagai sebuah bandar pintar yang inklusif, progresif dan lestari.